Jihan Channel. Thank you very much. Thank you very much. OK。这个是这样，谢谢。可以发没？哦，这有啊。哎呦，有。发菜。有，这个可以啊。Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 21 Mei 2025. Okay, kita ambil ke BUC Bukit Uluco. Kita hiking pagi ni bersama dengan ayah Sandi. Alright, dia semangat untuk hiking hari ni. Actually saya akan kerja pada pukul 12.30 tengah hari ni. Jadi kita dapat dalam 4 km ke macam mana. Okay, so kita tengok dengan keadaan ataupun situasi sekarang ni. Jalan dia agak jam sikit lah. Pasal dekat Hung Yu, sekolah Hung Yu jam kat sekolah. Alright, ayah akan tahu, ayah akan dapat. Okay, ni okay BUC. Okay ya. Okay, Ni kuih laram ni kan? Ni lagi kita nak naik. Okay, dia untuk macam ni. Tadi kita naik dulu kan? Okey, kita pun dah lebih kurang 30 minit daripada Indahpura ke sini lah, ke BUC ataupun Bukit Uluco. Alright, kita akan naik atas bukit ni lah untuk BUC. Di sini orang yang banyak hiking kat sini. Sebenarnya dia ada dua tempat, Bukit Uluco dan juga Tasik Air Biru. Orang cakap Tasik Air Biru lah. Yang sini Tasik Hijau ataupun Green Lake. So kita akan tengok nanti, sekejap lagi. Check it out. Pada minit 51 dia bergerak. Tak nampak. Kalau yang kita depan sikit ya, ada tu. Yang ni Kita dah pergi yang first time. first time. Ya, betul. Ramai juga orang ini kan. Ramai orang tu. Ramai hari ni. Tadi member kita. Atas ada orang, tak ada parking atas ke? Kau tahu hujan malam kan. Hari ni. Tak boleh parking atas lah. Kenapa? Bulldozer tu buat apa? Tapi dia macam mana? Dia nak buat apa je? Dia ada ni lah. Dia punya kuih tu. Tak boleh parking atas kot. Macam kau ni kewin. Tata. Alah. Tak boleh. Dia dah blok. Di bawah je. Mak kau, ya Allah. Okey. Sekejap ya. Kita akan naik bukit ni. Macam ni yang ni. Bagi Kenai makan. Gaduh tu. Okey. Kita gerak ke atas sini dengan 7.40 minit pagi ya. Guys. So kita akan ke UC atasnya insya-Allah. Teruskan jangan jom.
Richard. Becak mesti banyak gampang. Becak Saya tahu tak ya? Ha? Becak. Kan? Terus je ya. Nanti tembus dekat yang ada sempang tu je. Ha. Oh, Ada tol kat sini. Okey, kat sini. becak tu je. Ha, beku. Ya, pendakian The Cook 945 kilometer. Meter. Wow, 14 tinggi. kilometer lagi kan? Berapa? 14 kilometer. Maksudnya 945 meter lah. Ha, 940 meter. Ya, tinggi. Tinggi tu bang. Dah macam dekat Gunung Ledang sikit. Ledang 1200. Sikit lagi. 8 jam perjalanan. Ya. Ini sungai. Oh, ada tanda bergerak oh. Tanda bergerak yang macam tempat usaha tempat dulu. Oh, Ha. boleh sesuai. Dia tak berapa hijau. Tu lah. Mati dulu. Saya mak nak lari sekali juga. Ah, mana bang? Mati dah. Tu. Mana bang? Tukar haruan ni, ikan ni. Bukan tadi. Besar dulu. Okey, cantik ya. Okey. Ada ke? Cantik ya. Okey ya, kita sampai puncak ya. Ni dah sampai puncak ke? Puncak untuk BUC dah sampai. Oh, ni puncak dia kan? Ya. Lepas tu, ke Green Lake ni. Lepas tu, kita ke atas lagi. Sampai 2.0. Lepas tu kata balik lah. Kita balik. Kita pergi mesti ada jumpa tapak tu kan. Bukan. Matahari air kena tadi. Air pancar. Entah. Okey. Ada tu lah. Kan? Dia dah okey balik dah. Dia dah balik. Dan dia mungkin nampak tu cahaya cahaya mata dia macam hitam. Ya, ya. Wah. Tiba dekat atas tu baru kita ni. Kayu. Macam jauh lagi sikit. Yang empat tu. Sempang. Ha, Sempang. Asal batu papa tak boleh kencing-kencing raya.
Ada. Oh ni tengok ni. Dia air kau padat lagi. Minum sikit nak air ni. Minum lah, apa kau nak sayang-sayang? Ni Ila. Bukan Ila. Bukan. Yang Ola. Ini orang Ila. Tapi kalau ni tak, kalau kita ayah dah tahu kan kat batu tu kan. Ni lah jalan dia. Tapi nak duduk kau boleh dalam sini. Masalahnya kita non-stop tau. Okey tau macam ni. Dah duduk lah. Air sini. Okay guys, ayah sini lah. Right. Kita dah sampai separuh, maksud kita dah sampai 1 kilo. 1.2 kilo kita dah ada kat sini lah. So ya, macam mana ya? Sedap tak airnya? Yang sikit. Oh Allah, air selajar siang. Dia dah ayah-ayah Air kuat. Jangan monyet. Kau nak juga. Apa air dia gila yang? Jangan sweet sangat Dua air setengah. Ya yang air batu je patutnya banyak sikit. Banyak ni. So ayah belakang sini ya. Sila ayah. Rasa macam ayah punya air buat. Sebiji macam ayah air. Mama nak belum lagi. Sedap. Mama monyet. Lemak air dia. Jangan monyet. Kau nak juga. Tapi dah nak habis yang letak air masak sikit. Ya, nanti bila. Sikit lah air batunya. Ayah punya perisa apa? Sama lah. Sama? Sama. Okay guys, sambung ke atas terus nanti. Alright. Okay. Stop recording. Alright. Hai. Alright ayah. Mantap. 1,5 kilometer. Perjalanan. Mantap So kita terus ke mana? Ni. Kita. Tu NDO yang Dia punya leader hari ni. Betul. Kita punya MGP. Wanita. Let's go. Di sekolah nanti bawa dia nanti yang. Bawa dia orang. Nanti. Dengan bancik. Ayah lagi. Putri, Harid, Aidil, Adam. Tak nangis. Nangis nanti dia suruh ayah dia dukung dia. Dah tua punya dia suruh aku dukung dia. Pulang. Bantai apa bagi buka. Pukul 8. Cuci baju yang dia dah gosok. Dia akan bagi foto. La ilaha illallah. Dia gantung kan. Dia ingatkan baju foto. Dia ambil semua dia. Dia cuci dia. Orang tak tahu pagi kau tu. Itu mama dia gosok. Dia kata dia lambat. Padahal dia bangun pukul 5.30. Dia mamuk. Dia menangis. Dia melalak lah. Dia nangis. Nangis. Dia dah lambat lah aku lah. Dia marah lah mak dia. Lagi mak dia bangun maki-maki. Ayah cakap marah-marah je lah.
Bismillah. Dah semua tu. Banyaknya. Tadi tak ada makanan dah. Makanan dekat kereta. Oh, ni siapa nama dia? Tak tahu. Nishan. Yang siapa tu? Yang seekor tu apa dia? Nama dia? Yang kita panggil ni. Yang kurus tu. Ada? Asyong. Syong. Tak ada makanan. Oh, dia memang menunggu kat sini. Dia ikut. Nishan. Jom. 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 Okey ikut jom. Bye-bye. Tak ada makanan. Ya. Dekat sana mesti banyak ya. Bagus sebenarnya. Tapi untuk feeding kan susah. Oh, last destinasi kita patah balik lah. Sampai kita punya 2 jam. 2 kilometer. 2 jam. 2 km. Sampai lah. Oh, daripada tu. Ke atas dulu. 1.36. Lepas kita balik ke sini. Tu kita tengok batu sana. Daripada berdosa tadi 1.36. 1 point. 36. Oh, 3 kilo lah. Ya, 2 kilo lah je. 66. 2 kilo. Tahu. Okay, kita dapat sini. Ni tempat-tempat dia. 2.0 guys.